Walaupun Pak Kodi hina saya, walaupun Pak Kodi kata saya OKU, sebab saya okey je. Saya ada stiker. Lagi pun kita tak pernah dengar apa nama dia. Tak pernah. Siapa Ustaz ni? Saya dia siap Google tau. Tak ada pun nama dia. Ya, Ustaz Iman, Ustaz. Iman adalah mutiara. Awak kena ingat semua tu. Kenapa lah semua orang tak percaya kita, Bijai? Wah. Kau je macam mana ni? Tak tahulah. Siapa nak Kalau percaya Pak kita? Din, Pak Kodi tak percaya juga. Okey, bila flight dia orang? Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salman. Nanti dulu. Jauh jalan, Man. Bukan musafir. Sebenarnya, walaupun Pak Kodi hina saya, walaupun Pak Kodi kata saya OKU, sebab saya okey je. Saya ada stiker. Tak apa. Ustaz yang kita banggakan, Ustaz ni adalah penipu. Salman, apa buktinya kau tuduh-tuduh macam tu? Apa? Masya Allah, dah sampai. Imam Kokak, siapa Imam Kokak? Dengar cakap polis. Kami polis. Semua tenang. Sebenarnya nama dia adalah Iman Kokak. Bukan yang Ismail. Tak apa. Panggil mangkak je dah. Bukan Ustaz Iman. Dia banyak menipu orang kampung pasal travel umrah dan haji. Dengan agensi tak pernah wujud sekali. Kami pihak polis telah mengekori dia dah lama. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cik Salman yang banyak membantu kami. Hingga dia ditangkap. Terima kasih, Man. Rupanya nama dia ni Iman Kokak. Ya, Iman Kokak nama dia. Betul kita orang cakap dia penipu kan? Saya Sisi Iman. Baik. Okey, sekarang Pak Din, Pak Kodi percaya pada kita orang? Percaya? Percaya sekarang pada kita orang?